Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Afina Aisyah binti Muhammad Nasaruddin dari kru TV+S Bisa Channel. Pada hari ini 9 hari bulan April 10 Syawal, sambutan Hari Raya bagi peringkat sekolah. Jom sama-sama kita saksikan. Terdapat banyak aktiviti menarik yang diadakan seperti pertandingan busana raya tercantik dan disediakan hadiah. Selain itu, terdapat juga persembahan daripada murid-murid seperti persembahan nyanyian, tarian, choir dan banyak lagi. Kemeriahan lain lagi ialah gerai-gerai yang dibuka kepada murid, iaitu gerai aiskrim, gerai ayam gunting, gerai kuih tiaw, gerai mi goreng dan Maggi goreng. Selain itu, gerai-gerai kuih raya sedia terhidang mengikut tahun. Bersama saya sekarang ialah salah seorang pemenang busana Hari Raya tercantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh awak perkenalkan diri awak? Boleh? Saya Nur Afina Aisyah binti Muhammad Nasaruddin dari kelas 6B Nusina. Boleh awak terangkan tema baju raya awak pada hari ini? Boleh? Tema baju raya saya pada hari ini ialah baju kebaya. Tema baju raya saya pada hari ini ialah soft pink. Saya tema klasik hitam. Tema saya tahun ini color turquoise. Apakah perasaan awak apabila awak memenangi pertandingan ini? Saya sangat terkejut apabila nama saya panggil di atas tempat, di atas pentas. Saya sangat gembira pada hari ini. Okey, terima kasih. Sama-sama. Gembira dan teruja. Okey, terima kasih. Sama-sama. Sangat teruja kerana saya menang pertandingan ini. Okey, terima kasih. Seronok dan gembira. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang adalah salah seorang pemenang kad ucapan Hari Raya. Assalamualaikum. Salam. Boleh awak perkenalkan diri? Boleh. Nama saya Muhammad bin Kair bin Syahrul Ikhwan dari kelas 4 Ilmu Sina. Boleh awak jelaskan tema baju raya awak pada hari ini? Tema baju raya pada hari ini ialah Purple Light Lamp. Apakah perasaan awak apabila awak menang pertandingan kad raya? Saya berasa sangat gembira. Okey, terima kasih. Sama. Sekian saja video kami pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe TV+S Bisa Channel. Selamat Hari Raya. Bye-bye.